Dalam dunia yang penuh pilihan, ada jalan yang membuka 1000 kemungkinan. Nama-nama ini bukan sekadar catatan, ia adalah bukti, usaha dan kecintaan terhadap ilmu. Apa catatan Nilam Maulana ni? Catatan Nilam Maulana ini merupakan murid yang banyak membaca dan rekodkannya dalam AINS. Apa kelebihan membaca dan rekod dalam AINS? Awak nak tahu apa dia? Mestilah saya nak tahu. Membaca bukan sekadar hobi, ia menambah ilmu, meningkatkan fokus dan membuka minda. Bila kita rekod dalam AINS, kita dapat jejak pembacaan, bina disiplin dan capai sasaran diri. Setiap buku yang dibaca membawa kita selangkah lebih dekat kepada kejayaan. Oh, kalau macam tu senang je. Satu buku, satu langkah, satu rekod, satu kejayaan. Rekod di AINS bina masa depan. Sempena Hari Buku Sedunia ini, jom menyanyikan membaca sebagai budaya kita. Ilmu tidak datang dengan sendiri, ia bermula dengan membaca. Setiap buku yang dibaca, setiap rekod dalam AINS adalah langkah menuju kejayaan. Jangan tunggu esok, mulakan hari ini. Sempena Hari Buku Sedunia, jadikan membaca sebagai budaya kita.